Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran khas TV PSS My FB Channel, saluran informasi anda. Hari ini kami membawakan liputan istimewa sempena Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2025. Sebuah majlis penuh bermakna bagi menghargai dedikasi dan komitmen warga pendidik dalam memperkasakan kualiti pendidikan di daerah Kemaman. Kemuncak majlis sudah tentu ucapan daripada Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Mari kita ikuti pembual bersama Pengarah JPNT yang berusaha, Tuan Kamsah Elias Kamal bin Mohamed. Assalamualaikum Tuan, boleh saya tanya sedikit soalan? Boleh. Apakah harapan Tuan terhadap semua penerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun ini? Okey. Pertamanya saya mengucapkan ucapan tahniahlah kepada 325 orang penerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun ini, khususnya kepada semua warga pendidik daerah Kemaman lah. Dan ini membuktikan bahawa satu penghargaan yang cukup tinggilah. Bukan pada tahun ini, malahan pada setiap tahun diberikan penghargaan kepada guru-guru kita. Dan yang pastinya cikgu percaya mereka ni adalah antara yang terbaik yang berada di sekolah, di PPD, dan kita anggap ini sebagai satu duta-duta kecil lah yang akan menjadi contoh suri teladan kepada guru-guru dan juga AKP lain lah. Dan kita harap mereka ni akan menjadi model yang akan menjadi yang cikgu sebut dalam prakarsa, memacu prakarsa pendidikan, iaitu guru Evo. Kalau guru Evo ni kita sebut sebagai guru johari, duta guru, ataupun kita juga sebut sebagai guru terbaik lah. Dan dalam menghasilkan kemenjadian murid di sekolah, dalam melahirkan sekolah yang benar-benar berkualiti, guru Evo inilah, penerima anugerah inilah yang merupakan elemen yang memainkan peranan dalam memastikan sekolah kita benar-benar berkualiti dan suknya ialah kemenjadian murid. Jadi kalau tanya apa harapan cikgu, cikgu menyandarkan harapan yang cukup besar kepada penerima-penerima ini supaya meneruskan apa saja agenda, kalau kita sebut hala tuju, wawasan untuk memastikan kemenjadian murid dan juga sekolah berkualiti ini dapat diadaptasikan di semua sekolah, terutamanya di daerah Kemaman ini. Dan cikgu harap juga dengan adanya guru-guru yang menerima APC ini juga menyambut program reformasi sekolah, menjadikan elemen kemenjadian guru, kejayaan guru dalam standard Quality Act sekolah 5.41 pencapaian guru-guru kita. Jadi cikgu dah sebut tadi dalam ucapan, cikgu kata berusahalah sekolah-sekolah di daerah Kemaman supaya menduniakan pendidikan di daerah ini, ataupun cikgu sebut sebagai global view pattern dan global view talent. Jadi harapan cikgu sandarkan harapan yang cukup besar kepada penerima APC ini supaya menggerakkan apa saja supaya sekolah kita benar-benar reform dan transform, terutama di daerah Kemaman. Okey, apakah pesanan atau kata-kata semangat Tuan kepada guru-guru yang menerima anugerah perkhidmatan cemerlang ini? Okey, cikgu nak mengingatkan satu keyword dalam bahasa Inggeris. Don't limit your challenges, challenge yang limit. Itu perkataan tu. Jadi cikgu menganggap bahawa guru-guru yang ada ini mesti berjiwa besar, mesti bekerja dalam extraordinary, mesti ada X factor, mesti ada wow factor, yang mana dia akan menjadi suri teladan kepada guru-guru novice, guru-guru baru. Ada juga guru lama yang kita sebut sebagai generasi baby boomer, guru lama, tapi prestasi kerjanya tidak bagus. Jadi cikgu mengharapkan guru-guru yang diberikan, saya sebut tadi, high trust, kepercayaan yang cukup tinggi, high performance, pencapaian yang cukup tinggi diberi kepada pengetua guru besar PPD sehingga diberi anugerah ini. Jadi buatlah sesuatu untuk memastikan bahawa negeri Terengganu khususnya, PPD Kemaman khususnya akan membawa apa saja kejayaan kepada PPD,
kepada sekolah dan kepada anak-anak murid kita lah. Jadi harapan cikgu, dan ini pun salah satu contoh yang cikgu lihat, pandai petah berbicara, bercakap hari ini, boleh bertemu bual dengan cikgu. Ni satu contoh keberanian lah yang cikgu harap nanti anak dia kita nama apa? Ahmad Akro Furqan. Ahmad Akro Furqan. Furqan menjadi role model, menjadi pelajar cilik, menjadi pelajar yang cikgu sebut generasi murid elitis dengan ni. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Okay, terima kasih Tuan. Sama. Semoga pengiktirafan yang diterima hari ini menjadi sumber inspirasi untuk terus cemerlang dalam dunia pendidikan masa kini. Sekian dulu liputan daripada episod kali ini. Jumpa lagi di episod akan datang. Saya Ahmad Akro Furqan. Bye.